Bila masuk dunia freelance, bidang saya pun ID pun ada 2 jenis. Orang kata apa, client from hell, client from heaven. Tapi bila dah tiba dapat pay seller tu macam Macam satu tekanan, tapi tekanan tu bagus kalau dapat pay seller tu. Kita ni boleh dilabelkan sebagai illustrator pay seller. Kita ni, dunia ni kecil juga, industri kecil. Kalau kita buat salah, klien tak ada apa-apa. Tak ada apa, kita lah Dia boleh pilih lain. Lepas tu belum lagi kalau ada cerita buruk pasal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Karangcraft Studio. Saya Syahir Maina, host anda bagi segmen draft pertama cerita sebelum buku. Dan pada hari ini yang akan menemani saya tetamu kita iaitu Alam Anwar. Selamat datang Alam. Selamat datang, apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke Karangcraft Studio. Sama-sama kerana jemput. Abang Alam ni daripada mana sebenarnya? Memang dari rumah. Daripada rumah? Rumah kat mana? Rumah kat Keramat. Keramat. Alamak. Tak apalah, Keramat tu besar. Tu sebut Keramat je. Jadi Abang Alam datang ke sini untuk pengetahuan semualah. Abang Alam ni merupakan illustrator dan juga penulis bagi buku Siri Apa Itu. Dan untuk pengetahuan semua juga, Siri Apa Itu atau Apa Itu mendapat tempat pertama dekat MPH. Best seller, tak sangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sebelum saya nak bergerak lebih lanjut, nak bertanyakan soalan lebih mendalam kan. Taklah mendalam mana pun, cuma kita nak mengenali lah Abang Alam. Boleh tak Abang Alam memperkenalkan diri sedikit, serba sikit tentang Abang Alam sendiri? Assalamualaikum semua. Saya Alam Anwar, penulis dan pelukis Siri Apa Itu. Nak kata background memang minat melukis lah. Memang minat melukis lah. Graduate pun daripada UiTM Shah Alam dalam bidang interior design. Wow. Interior design. But So sekarang ni menjadi full time freelancer. Membuat pelbagai bidang berkaitan ilustrasi, 3D dan tulisan novel. Maksudnya bukan sekadar melukis, 3D pun boleh? 3D pun boleh. Digital lah juga? Sekarang dia memang digital lah. Manual, digital. Faham. Memang freelance, tak ada kerja hakiki lah. Kerja hakiki tu melukis lah. Pelbagai kerja berkaitan bidang kreatif lah. Faham. Kita nak patah balik, kita nak mengimbau zaman kanak-kanak lah Abang Alam sendiri. Boleh tak Abang Alam ceritakan sikit macam mana zaman childhood Abang Alam sendiri? Rasa zaman saya biasa je lah. Membesar dekat Keramat juga ke? Memang kat Keramat. Memang stay family home. Memang kat Keramat. Memang biasa je. Cuma mungkin sebab rasa daripada minat memang melukis lah. Abang Alam melukis tu start daripada bila? Rasa mungkin sebab time tu macam tak minat belajar, lebih minat melukis lah. Lepas tu lah bila cikgu nampak kita kidal. Abang Alam kidal. So dia macam cikgu macam approach sikit. Kidal ni special, kreatif. Kita tak tahu special apa. Nak kata masak tak pandai. So melukis lah. Faham. Dah sekolah rendah ke sekolah menengah? Memang sekolah rendah. Sekolah rendah menariknya cikgu lah sendiri polish kita yang mereka yang pandai melukis ni buat mural. Mural sekolah. Tapi tu sekolah tu baru juga tu kat Keramat tu. Faham. Sekolah apa tu, boleh shout out sikit? SKLK. LK? SKLK. Bangunan Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Lembah Keramat. Bangunan baru, kosong, dindingnya putih. So dia tengok mana yang suka melukis. Nampak pelajar ni lah. Bagus lah. Kira bagus lah galakan daripada cikgu untuk suruh Abang Alam melukis lah. Bagus, Alhamdulillah. Sebab kan bila suruh belajar tu melukis lah. Tak boleh, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Macam Abang Alam sendiri, Abang Alam minat melukis tu, bakat melukis tu daripada kelas ataupun memang belajar daripada tengok kartun ke apa ke? Rasa lebih kepada just suka je lah. Suka melukis. Lepas tu bila pendidikan seni, itulah subjek yang tinggi. Paling boleh perform paling perform. Lepas tu kalau dari segi sebut tadi apa, kartun. Macam contoh ada orang dia minat melukis, dia melukis tu bakat dia tu datang sebab dia join kelas. Ada orang sebab dia tengok kartun. Selalunya kawan lah lebih bakat dan pengaruh TV jugalah. Pengaruh TV jugalah. So kita akan tiru balik. Pengaruh TV tu kalau boleh saya tahulah cerita apa?
Rasa time tu masih lagi ada Doraemon, masih ada. Ah. Doraemon dengan Dragon Ball lah selalu popular. Oh, Dragon Ball. Kita Ah. Toriyama. Itulah Memang dia. masa awal-awal tu Dragon Ball punya series ni memang bagi big apa ni? Pengaruh lah dekat Kita pun kumpul komik tu. Trace dulu, baru tengok balik kan, tiru balik kan. Oh, bagus. Kalau kawan suka lukis kartun, kita okey lah try. Hmm. Masa Abang Alam dulu memang lukis pelbagai. Faham. Mana yang menarik kita lukis je. Masa zaman sekolah tu Abang Alam ada ambil, macam orang kata kalau dulu kan, saya dulu melukis juga. Kadang-kadang orang minta lukis, kita ambil upah ada? Tak ada. Dulu macam orang minta lukis, kita lukis je. Tak, sebab kita punya biasa-biasa. Oh. So, diorang tak pandang. Diorang pandang yang lebih hebat. Oh, macam diorang masih lagi tidak nampak permata sebagai Alam Anwar ni lah. Tak ada lah, kita pun lukis suka-suka kat buku sekolah tu. Kalau tak bermata, macam mana boleh nombor 1 MPH sekarang ni? Itu rasa lepas 14 tahun. dalam dunia buku 14 tahun. Tapi itulah orang kata, nak create permata tu lama. Betul. Dia bukan sekejap, dia bukan instant macam kopi. Betul. Okay. Dalam keluarga pula, ada tak yang mendorong Abang Alam sendiri? Tak ada. Dorongan daripada keluarga ataupun mana-mana lah. Kalau macam kawan ke? Kalau daripada family tak ada, sebab mereka pun sendiri tak sangka saya masuk dunia tulisan. Faham. Bila tulisan novel pun tak sangka saudara mara. Lepas tu tiba pula melukis buku kanak-kanak, lagi mereka tak sangka. Faham. Kalau ikutkan parents Abang Alam nak Abang Alam ke arah mana? Rasa biasa je, semua parent biasa nak suruh kita. Tak stick to one way lah. Tak ada, sebab time tu pun kita pun tak pandai. Faham. So dia tak adalah suruh kita jadi doktor ke peguam ke kan. Faham. Maksudnya tak ada tekanan daripada pihak family. Tak Tapi ada. tu dapat pula galakan daripada cikgu-cikgu kan. Lepas tu lah time tu lah kita dah masuk lepas waktu tu PMR. Terus parents suruh masuk asrama. Bila asrama masuk dapatlah sekolah technical school. Bila technical school sekolah teknik Juasis. Kan dia jadi vocational Juasis kot Negeri Sembilan. Kan melukis juga. Jadi itulah tu. Waktu daripada sekolah teknikal terus ke sekolah teknik terus ke UiTM Shah Alam. UiTM. Daripada technical school tu baru kita tahu bidang apa nak ambil waktu tu. Faham. Time tu kita nak jadi macam-macam. Okay, so Abang Alam sendiri tak dapat tekanan daripada parents dan dapat juga galakan daripada cikgu lah kan. Dan Abang Alam masuk ke sekolah teknik. Sekolah teknik. Lepas tu baru dapat. Lepas tu baru tahu nak jadi apa. Time tu pilihan nak jadi arkitek. Tapi sebab SPM sekadar lulus je. Prof pun kata cuba ID, interior design. Okey lah. Jadi dapat masuk U. Masuk U. So bila masuk fakulti architecture seni bina ni, dia kan ada test juga, test melukis. Betul. So okey melukis. So bila dah masuk dunia bidang ID, bukan sekadar melukis, pelbagai lagi lah bidang yang dipelajari. So itulah bila dah habis belajar, kerja macam biasa ID. So bila ID ni pun stres juga. So maksudnya sebelum lepas belajar Abang Alam ada kerja hakiki juga? Tak, lepas dah belajar kerja macam biasa, kerja jabat lah, firm ID. So bila dah berapa tahun kerja kat firm ID, stres juga. sebab bila benda kreatif ni kan bermain dengan otak kan. Ya, betul. Cakap cuma nak satu yang baru, tiba-tiba tak sangka terjun dalam dunia penulisan. Faham. Daripada pihak Abang Alam sendiri, memang Abang Alam tak expect lah akan jump into buku industri buku dan buku tulisan ni. Tak expect lah. Kalau expect pun lebih kepada mula dengan e-book. Berkongsi pasal kita punya bidang dekorasi, kita punya kepakaran. Itulah start dengan e-book dulu. Okay, kalau macam sekarang kita dekat dunia social media, Abang Alam start bila Abang Alam share abang punya art lukisan semua tu? Since bila? Rasa lewat jugalah, sebab kita bukan seperti illustrator pelukis lain yang selalu share. Jadi social media sebagai portfolio kan. Ya, betul. Kita tak. Time tu saya minat Korea time tu. Faham. Bila minat Korea, lepas tu bila jadi Korea ni ada dia punya persatuan dia, supporter. Fans. Fans. So apa yang kita sebagai yang minat Korea ni boleh share antara Malaysia dan Korea ni kan. So saya share dalam bentuk ilustrasi lah. Bentuk apa macam lukisan, poster yang berkaitan dengan hari istimewa tu. Faham. Contoh kalau hari raya, okey kita share poster ilustrasi. Saya pula share Korea punya ni event. Faham. Itulah keanak-akan sikit.
Faham. Tapi masih lagi diterima lah untuk circle Abang Alam. Terima. Diterima, memang dapat sambutan hebat lah. Hmm. Hebat. Tapi dan bila Abang Alam mention Abang Alam suka Korea, saya macam ni saya kalau saya andai kata saya ni orang yang baru kenal Abang Alam, saya akan fikir Abang Alam adalah orang Korea sebenarnya tau. Tak ada lah. Sebab Ikut style. muka tu ada macam genetik Tembak. Korea sikit. Tak apalah, orang kata So daripada situlah sharing ilustrasi. Bukannya kita kat IG lah. kat IG lah. Mostly IG. Faham. Okay, tapi saya rasa untuk Abang Alam sendiri a good starting lah. Abang Alam masuk dunia social media, pernah rasa juga kerja pejabat. So benda tu balance. Okay, saya nak berbalik kepada soalan kartun tadi lah. Sebab Abang Alam pun illustrator. Dalam banyak-banyak kartun apa yang sebenarnya yang mempengaruhi lukisan Abang Alam? Mempengaruhi tak ada. Tapi saya cuma yang saya perasan Shinchan. Shinchan. Shinchan yang pengulis Shinchan, mereka kata macam salah satu lukisan yang dikatakan buruk. Mereka kata macam buruk. Dia just simple lah. Dia Macam simple, macam biasa, macam buruk sikit diorang kata lah dalam ni media. Tapi popular. Ya betul lah. So cakap, kita pun nak lukis pun, kita ni belajar sendiri. Kita bukan tak ada pergi bengkel melukis ke, tak ada. Memang betul. Memang Abang Alam tak jam apa-apa bengkel lah. Memang belajar sendiri. So macam lukisan macam tu pun macam orang kata macam something yang buruk kan, boleh popular macam tu. Ya betul lah. Sebab bila saya kan pergi sekolah, saya selalu pun kongsi pasal melukis. Budak macam tak confident. Faham. Kawan gelap, buruk Ya kan. betul. So saya kasi contoh, kadang buruk. Apa kata seni ni subjektif lah. Ya betul lah. So dipengaruhi dengan apa kata, tak semestinya cantik. Kan trend anime sekarang ni. Betul. Semua macam cantiknya dia lukis. Lepas tu saya pula simple. Tapi diterima. Kata dipengaruhi oleh mentor saya lah waktu tu, Allahyarham Pak Yusof Gajah. Okay. Dia beritahu pasal naif art. Naif art. Lukisan naif. Okay. So maksud dia bentuk contoh macam saya lukis kerbau. Okay. Macam comel je kerbau. Faham. Macam dia macam seolah-olah lukisan kanak-kanak. Ke anak-anak kan. So saya pun tak ada background seni. So saya pun terpengaruh lah. Maksud lukisan tu macam tak perfect tapi comel macam tu. Kanak-kanak bila tengok pun lagi. Dan penting elemen dia ada lah. Kalau saya lukis kerbau, apa elemen kerbau? Tu tak ada lari sangat kan. Tak ada lari. Nanti orang kata ni kerbau ke lembu ke kambing. Dah susah dah. Dan adakah perkara itu juga yang mendorong Abang Alam untuk buat siri apa itu ni? Waktu tu Karang Craft buat yang projek 100 tu kan. Okay. Dulu saya bermula Picture Book ni projek 100 daripada Pak Yusof Gajah. So saya pun dah lupa dah macam mana idea tu. Mungkin sebab saya pernah tengok budak-budak, saya rasa iklan. Iklan raya time tu. Iklan raya tentang yang budak yang selalu cakap apa? Yang mana tu? Apa itu? Apa burung ni tanya. Ayah apa tu? Apa itu burung apa macam tu kan? Macam tu. Saya mungkin Ah. dengar daripada situ kan, asyik tanya soalan. Budak lain jenis selalu tanya soalan, mungkin muncul tu lah pasal yang ayah apa itu tu. Okay. And then from ayah apa itu datanglah nenek apa itu, apa itu. Diteruskan lagi lah sendiri tu. Penerbit minta lah. Alhamdulillah. Boleh lah dia keluarga. So itulah dayanya. Tapi kalau tanya saya personally, saya memang suka art style macam ni untuk kanak-kanak. Sebab dia orang kata tak terlalu kompleks untuk kanak-kanak hadam. And benda tu macam tadi Abang Alam cakap, seni tu subjektif. Dan saya sangat suka bila Abang Alam kata certain budak dia takut lukisan dia tu kena ejek sebab tak cantik kan. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita ada circle yang betul, kita akan dihargai. Contoh yang betul. Itu je lah. Dengan campur Abang Alam punya colouring yang cantik, saya rasa itu memang kena study. Nasib background ID membantu lah dari segi warna tu. Itulah dia. Pengalaman tu lah yang membantu. Dia bukan sekadar boleh melukis sahaja kan. Okay, saya tertanya untuk Abang Alam sendiri, kalau anda kata Abang Alam boleh buat buku, tapi ada topik yang Abang Alam nak buat, cuma Abang Alam tak berani lah nak buat topik tu, ada tak? Macam komik ke? Saya dulu waktu sekolah menengah, saya tak pandai semua benda. Suka apa tak pandai.
Tapi tiba saya masuk dalam Pembimbing Rakan Sebaya. PRS. PRS. Ah. PRS. So PRS saya macam kenapa jadi PRS? Sebab time tu kita ni SPM nak ada point koko kan. Betul. Point koko. So saya PSK. saya tak pandai benda lain, PRS, lepas tu apa tugas dia? Cakap dengar masalah kawan-kawan. Faham. Kalau dapat beri nasihat bagus lah. Ah. So macam tak sangka pula saya boleh beri nasihat. Ah. So macam saya macam impian lah. Selalunya saya akan kesukaan nak buat buku non-fiction lah. Nak buat buku non-fiction? Non-fiction. Macam buku falsafah, buku healing ke Tak adalah falsafah. Nak healing pun tak. Tapi macam ni lah, kita kongsi lah pengalaman kita yang jadi boleh selesaikan masalah. Sebab saya kan background ID, selesaikan masalah. Selesaikan masalah interior design. Tiba-tiba saya nak ubah tu lah, non-fiction lah. Impian lah. Sebab saya ada pengalaman buat novel remaja. Lepas tu pula buat buku kanak-kanak. Cuma sekarang ni tak tercapai lagi lah yang non-fiction tu. Tak. Oh, itu antara impian yang nak buat tapi tak tercapai lagi. Kalau macam topik yang abang nak buat, abang Alam nak buat tapi takut. Itulah dia. Itulah memang itulah. Sebab kan bila topik berkaitan membantu orang, non-fiction ni, kita kena ada credibility. Ya betul. Supaya orang percaya kita. Orang percaya nasihat kita. Kita sekarang ni zaman orang percaya nasihat kat TikTok. Buat video tapi bila buku ni kena ada credibility. Ya, so betul. saya pun nak kata credibility bantu orang tak ada. Faham. Menyelesaikan masalah ada. InsyaAllah satu hari nanti. Itu je. Ketakutan dia segitu. Faham. Ketakutan dari sudut credibility lah. Credibility selalunya non-fiction kan. Betul. Orang akan mempersoalkan apa semua. Betul. Okay. Saya tertanya tadi. Sampai sekarang adakah Abang Alam masih menonton kartun? Yelah. Macam Anime lah. Anime apa sekarang? Dekat Netflix banyak. Selalunya yang popular isekai tu. Isekai. Betul ke saya sebut lah? Isekai. Yeah. Isekai betul kan? ISEKAI. Dunia yang jenis yang kena lepas apa reincarnation punya. Mati di dunia baru macam seronok lah. Itulah orang kata anime ni sesuatu buat kita gila tension lah. Faham. Nak kata cerita aksi-aksi ganas-ganas tak adalah. Maksudnya more kepada macam slice of life punya anime lah. Slice of life, happy cukup lah. Faham. Dan adakah Abang Alam bila tengok anime tu dia bagi spark dalam buat buku baru? Rasa macam lebih kepada novel tu. Cuba macam ni. Tapi macam kita Islam kan, macam nak olah tu kan caranya elok sikit. Macam sebab diorang ni kan jenis, yalah kita mana boleh apa mati. Betul. Diorang isekai ni kan agama diorang punya. Selalu kita akan buat ni, selalunya macam Disney lah. Kita akan buat apa? Ni macam Doraemon ke Pintu Ajaib ke tempat lain. Fantasy lah. Fantasi. So lebih kepada tu, tapi satu yang besar. Faham. Sebab bila kita nak buat novel, benda yang berkaitan dengan fantasi ni kan, dia nak bina kena dunia tu, build world building dia. Betul. Itu je lah. Kalau anime mau tu Netflix tu lah. Memang source anime Netflix lah. Kalau anime Netflix. Kalau boleh saya tahu anime favourite abang? Apa takkan yang memang popular. One Piece tu dah memang dah popular. One Piece memang abang tengok lah. Dia sebab belum habis lagi. One Piece tu belum habis lagi. Rasa yang jenis yang klasik-klasik lah. Faham. Kalau yang baru ni saya tak ingat sebab semua nama yang baru trend sekarang ni semua nama panjang. Betul juga. Macam Campfire apa semua kan. Yang masak tu. Masak sedap tu. Kalau Japan buat masak tu buat kita pun teringin nak makan sekali. Mana tahu boleh jadi next series apa itu kan. Yang masak tu. Nasib baik ada masak tu. Ada masak tu. Itulah. Lepas tu lah sekarang dah trend apa novel pula nak tajuk panjang-panjang kan. Itu. Faham. Okay. Sekarang ni kalau boleh saya tahu kalau macam next project abang macam mana? Apa yang abang tengah usahakan? Ni abang bagi teaser sikit. Teaser ni lah Siri Apa Itu. Okay. Siri Apa Itu nak ni kemas kini yang Ayah Apa Itu. Faham. Sebab dah mula debut dengan Ayah Apa Itu. So baru Ayah Apa Itu dengan Mak Apa Itu. Okay. Kemas kini Ayah Apa Itu dan buat yang baru Mak Apa Itu. Dari segi picture book lah. Faham. Kalau macam buku ni sebenarnya apa yang dari sudut abang Alam sendiri, apa mesej yang abang nak sangat sampaikan? Mesej untuk buku ni. Rasa buku ni alamak.
Saya fikir sebab saya seronok buat je rasanya. So nak buat untuk kanak-kanak yang bila tu budak-budak Dah dapat tunjukkan saya punya ni lah ilustrasi. Lepas tu saya tunjukkan tak perlu ilustrasi yang rumit. Ya betul. Yang rumit dan saya suka sebab dia lokal. Faham. Yelah sebab kalau kita tengok kat bookstore pun banyak je buku luar negara yang format dia macam ni, lukisan pun macam ni. And Abang Alam buat gaya macam ni, saya macam agak teruja lah sebenarnya. Lagi satu pun saya pun nak attract parent Faham. dan kanak-kanak suka ni. Sebab kadang takut parent pula bila tengok ilustrasi takut Terlalu kenan. Faham. Sebab budak-budak ni dia macam boleh terima apa saja. Ya, betul. Tapi yang keluarkan duit, yang kadang buat storytelling parent. Betul. So nasib baik saya punya macam tak terlampau pun kata comel lah orang kata. Dia sesuai lah untuk berbagai umur. Faham. Okey Abang Alam. Selaku seorang illustrator, saya nak tanyalah sikit soalan mungkin agak sensitif dekat luar sana tentang penggunaan AI. Dalam mungkin menghasilkan gambar, dalam menghasilkan ilustrasi. Pada pendapat Abang Alam sendiri macam mana? Versi jujur ke? Boleh, tak ada masalah. Okey. Saya sebenarnya atas pagar. Atas pagar, faham? Nak kata netral ke? Netral. Macam netral sebab saya freelancer. Okey. Yang masa saya ikut kehendak klien. Baik. Dan saya perlukan duit. Saya perlukan duit. So saya pun bermula memang manual. Ini pun memang 100% manual. Kalau siapa tak percaya nanti saya kongsikan behind the scene Maksudnya kita nak claim awal-awal yang sebenarnya buku siri apa itu ni sememangnya memang lukisan tangan Abang. Lukisan tangan. Guna iPad Procreate. Procreate ini ada tunjuk time slap saya boleh tunjuk nanti. Okay, good. So lepas tu bila freelancer ni perlukan job. Okay. So bila job tu tiba kita macam teknologi ni kita tak boleh halang dia. Betul. Halang dia. So tiba ada klien minta boleh tak buat macam ni. Tak apa pakai AI pun boleh. Maksudnya memang permintaan klien sendiri lah. Saya minta klien. Saya bertanya klien dulu. Faham. Nak gaya apa? Faham. Suka tak gaya ni? Suka tak gaya ni atau gaya ni? Dia cakap AI pun okey. So buatlah. AI pun saya buat. Itulah dia. AI mau tu book cover. Faham. Maksudnya untuk Abang Alam sendiri penggunaan AI ni bukanlah satu masalah sebab dia sekadar alat. Memang alat untuk saya. Sekadar alat. Cuma kita menggunakan dengan cara yang baik. Bukan sekadar tulis siap tak. Malah Abang Alam sendiri mendapatkan permission daripada klien kan. Dan lagi satu pun saya pun saya ni bukannya rajin suka komen. Saya pun nak kata introvert tak, tapi macam saya pun tak naklah masuk dunia orang kata panas-panas komen-komen. Memang isu ni hangat kan di kalangan semua tu. So saya tak ada komen. So saya guna untuk ni lah klien je lah. Faham. Saya tak ada sewenang-wenangnya. Dan saya pastikan walaupun AI saya akan cuba campur elemen lain. Touch up. Dia bukan sekadar dia bukan memang bukan 100%. Faham. Bukan 100%. Saya memang kena touch up sebab memang ada kekurangan. So itulah kadang saya pun tak nak sentuh isu ni tapi sebab dia salah satu juga daripada saya punya pendapatan lah. Betul, faham. Kalau kita bantah orang yang komen pun kita tak tahu sebab apa dia marah sangat. Dia macam seolah-olah ini alat yang kita boleh guna tapi tak kasih guna. Betul tak? Bagi diorang. Bagi diorang. Tak rasa macam tak boleh kawal. Dia saya nak beritahu, bila saya beritahu tadi kita ada yang benda yang kita boleh kawal. Betul. Dan benda yang kita tak boleh kawal. Betul. So kalau tiba klien kata AI boleh lah. Janji kena dengan mata mereka dan mereka bayar kita. Betul. Mereka dah bayar kita dan kalau mereka sendiri yang benarkan benda tu, minta benda tu, apa masalahnya kan? Tak ada masalah. So saya sebagai alat dan inilah saya pun ikut klien dan tak sewenang-wenangnya gunalah. Dan saya pun tak boleh ngelak. Saya pun kena belajar juga. Betul. Teknologi ni, skill ni daripada kita pula bersaing dengan orang lain. Kita nak bersaing dengan orang lain. Lagi satu, kalau kita ketinggalan, benda tu agak membantutkan diri kita sendiri. Memang susah juga nak kawal. Mana kita boleh kawal dan ada kita tak boleh kawal. Untuk start kita kawal lah kan. So, kadang semua dah macam dah jadi AI dah. Betul. Walaupun kita cakap anti AI, tapi kita mungkin tak tahu kita kadang terguna AI. Betul. Betul. So tak salah lah nak menggunakan AI ni sebenarnya. Dan satu lah, walaupun saya guna ChatGPT pun
nak jawapan cepat. Faham. Kita Yelah, pun tak tahu 100% tepat. betul lah. Tapi sebab nak jawapan cepat. Itu salah satu sebab saya guna. Macam tu saya cakap lah, macam dia sekadar alat untuk bantu kita, tapi Hmm. at the same time usaha kita untuk memurnikan lagi benda tu, pastikan fakta je betul. Kan, dia punya lukisan pun tak cacat celah apa semua kan. Mungkin sekadar orang kata reference untuk Illustrator kan. Betul. Untuk Abang Alam sendiri, ada yang kata AI ni macam menutup periuk nasi mereka. Betul ke? Kalau dia tak cari. Kalau dia tak buat nasi, dia tak cari periuk baru. Sebab tu saya belajar AI. Saya tak nak ketinggalan. Kan, instead of kita melawan arus, kita ikutlah arus kan. Lepas tu ya pembayaran berbeza lah. Tapi kalau kita asyik complain macam saya pun ilustrasi juga, pelukis juga. Kalau saya asyik complain ni tak buat apa-apa, tak ada apa-apa lah. Uish. Sebab tu saya cakap okay, bila saya jumpa klien, sebab tu saya boleh AI. Okay, buat AI. Wih, saya setuju lah benda tu. Sebab Seronok. takkan kita nak diam. Betul, Saya cakap tak boleh kawal. Saya pula freelancer, tak ada gaji harian. Dan saya tak fix benda saya tu. pula bukan ilustrasi popular. Ada ke klien-klien besar cek saya? Mana tahu, insyaAllah. InsyaAllah, itu amin lah. Rezeki lah kan. So saya perlu cari pendapatan. Ya betul. Usaha lah. Usaha. Oh. Nak complain tak ada apa-apa. Kalau komplain, sekadar komplain tak ada apa-apa. Baik kita usaha kan. Saya pun memang kena belajar. Bila saya adopt, saya orang adopt kan. Orang kita adopt. Tapi bila adopt mahal, saya dah bertukar platform. Affinity. Affinity bayar sekali, guna semua Affinity. Yang sekali dengan Canva kan. Affinity pula tiba-tiba dah kerjasama dengan Canva pula. Bila Canva, Affinity jadi free. Canva berbayar. Sebelum Canva pula, saya perlu belajar juga Canva tu. Sebab ada klien guna Canva. Betul. So saya buat template. Dia minta saya buat template. Dah buat template, Canva saya kena belajar Canva. So itulah klien guna. Saya cakap saya belajar AI semua ni klien. Betul. Saya tak suka-suka guna. Faham. Saya tak ada buat fan art. Selalunya orang marah kan, kita buat fan art sebab nak like. So orang komplain lah. Maknanya anti AI, original artist marah lah. Saya tak buat macam tu. Itu tak apalah, tak ada salah kan. Abang Alam pun tak buat macam tu. Kalau dia nak marah, klien nak jawab saya. Contoh, kalau saya tulis novel kat sebuah penerbit, lepas tu penerbit pula dia guna AI. Saya tak boleh kawal. Betul tu, sebab itu dah memang kehendak penerbit. Dia mereka penerbit. Kita win-win ke? Win-win. Kita tulis manuskrip, dia buat layout cover, lepas tu jual. Kita menyejap dan tulis dah cerita tu. So itulah dia cabaran dia. Ada boleh kita kawal, dan kita tak boleh kawal. Faham. Yalah. Mungkin itu sedikit sebanyak tentang isu hangat lah AI ni. Tentang AI dalam kalangan penerbit, dalam kalangan ilustrator. Percayalah. Nanti kat pesta buku nanti ramai guna. Cuma Mengaku tak mengaku je. Berani tak berani je. Ya betul. Berani tak berani je. Saya nampak ada penerbit ramai guna. Sebenarnya benda tu boleh kita kalau mereka yang dah biasa dalam industri ni boleh nampak je mana. Dah mantap kita macam mata kan. Nampak. Walaupun dia guna sikit dia cover, walaupun penerbit tu popular, kadang kenapa anti AI ni tak attack penerbit popular? Faham. Dia pelik kan? Tapi tak apalah, itu orang macam Abang Alam sendiri kata, usaha masing-masing. So masing-masing teknologi kita tak boleh kawal, tup kena guna juga. Tapi selagi mana benda tu tidak melanggar etika ataupun tidak melanggar syariah, kita punya ni lah belief, katanya ni Islam. Ada masalah insya-Allah. Okey. Itu untuk isu AI kita tak apa, kita tutup lah kan. Terlalu berat tu. Berat kalau kita nak borak kat situ, berat. Itu nanti lebih 2 jam lah tu. Okey, saya nak tanyalah. Tadi kalau untuk dari segi buku, Abang Alam nak buat buku non-fiction. Salah satu impian lah. Kalau dengan Karang Craft, Abang Alam ada buku Kids Karang Craft, siri apa itu? Adakah Abang Alam akan mengeluarkan buku novel dan bawah Karang Craft juga? Takut saya sebab editor dia dekat sini. Kat ujung sana. Ada sebenarnya. Ada. Saya macam bukan apa bila saya masuk kita ni dalam bidang kreatif. Patutlah kita suka tengok anime, tengok movie, drama. Banyak idea untuk buat. Tapi bila masuk je dunia novel buku, macam saya nak beritahu, macam saya propose dengan Kelly. Kelly kan dia berkaitan inspirasi Korea kan, kita pun minat Korea.
dia macam cerita tu lepas. Oh, maksudnya diterima. Macam kata sinopsis tu lepas. Okay. Tapi apa next step sinopsis tu? Ah. Manuskrip. Manuskrip. Lepas tu cabaran dia ikutkan kalau dengan Kelly ni, dia macam my first time buat novel tebal. Oh. Ikutkan saya punya sejarah dengan penerbit lain, semua novela. Faham? Novela. Orang kata macam Tak terlalu tebal 100, lah. Tak terlebih lah. per surat je. Tak sampai 200 sebenarnya. Tak sampai 200. So bila tiba proposal terima, tu cakap macam saya macam membuat bagai genre, proposal terima dulu. Tapi next step dia apa? Faham. Manuskrip. Manuskrip tu lah. So cabaran ni nak kena siapkan dalam manuskrip tu, novel lah, Kelly lah. Berapa dah 3 tahun dah. Tapi maksudnya dah manuskrip tu dah diterima. Dan green light. Dah green light, cuma masih lagi dalam Manuskrip. pengusahaan lah. Kita nak mengusahakan lagi lah. Kira macam dah masuk cabaran baru lah. Okay lah tu. Buat novel tebal. Saya pun tak sangka. Saya ingat macam senang ni novelnya, tak senang. Susah. Itu yang bergalih ni. Nipis sikit. Nipis. Walaupun tak adalah terlampau senang. Cuma bila buat cabaran buat buku kanak ni pula, cabaran dia sekurang kena less text. Kalau baca tengok text bukan sikit. Betul. Sebab kanak-kanak ni bermain dengan ilustrasi, gambar. Ilustrasi lah, menceritakan semuanya. So bila novel ni banyak perkataan. Saya pula background ID yang suka melukis. So itu yang membuatkan cabaran untuk Abang Alam sendiri. Itulah dia. Genre apa tu tahu kan? Tak nak spill sikit dah. Okay, genre dia lebih kepada aksi. Aksi? Rasa tak tahu genre kalau kita panggil apa, woman empowerment apa? Maksudnya kita nak kata macam mana woman empowerment. Dia kisah yang saya punya mengangkat wanita lah. Mengangkat wanita. Sebab waktu saya first time terjun dunia novel, wanita, remaja perempuan. Faham. Saya buat cerita pasal remaja perempuan, watak utama perempuan, kat sekolah kawan-kawan perempuan. Terhasil lah beberapa buku. Tapi memang watak dia yang watak utama perempuan. Faham. So bila saya nak cuba tulis novel, apa yang dapat fikir watak perempuan juga. Itu yang pelik. Macam novel yang Abang Alam cakapkan ni, adakah ni terinspirasi ataupun bila lepas tengok anime, ataupun adakah sometimes circle Abang Alam yang cuba pengalaman tu sekolah, dan background sebagai ID. Faham. Selalunya kita ni nak start menulis sesuatu, nak masukkan sesuatu ni daripada pengalaman. Pengalaman dan baru rujukan. Maksudnya Abang Alam cuba katakan novel yang Abang Alam cuba bawa ni hasil penuh dengan emosi Abang Alam sendiri kan? Betul tak? Sebab pengalaman Abang Alam. Dan pengalaman lah buku. Itu punca dia. Saya rasa benda ni mungkin menarik. Sebab novel Kelly bawah Abang Alam sendiri. Alam Anwar. Itulah tak siap ni. InsyaAllah akan dipermudahkan. Amin. Mungkin dah selesai nanti siri ni. Mungkin balik ke dunia novel. Sebab saya pun tak sangka saya buat pelbagai genre. Okey lah tu. Maksudnya Abang Alam keluar daripada comfort zone untuk survive and also untuk belajar lah kan. Kalau kita stay je pun bukan salah, cuma kita takkan belajar benda baru lah kalau kita stay ke tempat yang sama. Comfort zone comfort zone tu bahaya. Tapi kira bagus lah Abang Alam keluar dari comfort zone. Mungkin sebab pengaruh lah waktu kerja. Tiba macam orang kata macam bosan. Tiba bosan tu datang macam, kenapa tiba bosan ni? Macam semua dah ada, tiba-tiba bosan. So itulah. Tapi beralihnya bidang kreatif juga. Betul. Mungkin saya tak boleh lari, tapi bidang lain, tapi bidang kreatif. Faham. Orang-orang kreatif dia memang macam tu. Sebab kadang ada orang tu macam dia melompat bidang. Bawa kata bidang lompat. Bidang terjun. Bidang terjun. Bidang terjun. Bidang lompat. Bidang terjun. Tapi bidang terjun tu dia lari terus lah dia punya bidang tu. Kawan saya mostly lah banyak lari bidang lah. Lari bidang. Tapi kalau macam Abang Alam ni tak lari bidang, cuma genre yang berbeza. Genre yang berbeza. Masih lagi guna ilmu saya dalam ID. Menarik. Untuk penonton rasanya kita boleh sama-sama tunggukan novel Abang Alam Anwar ni. Doakan. Doa insyaAllah kan. Mana tahu dipermudahkan, lagi cepat lah kita dapat. Okay, sebagai seorang penulis dan pelukis, untuk Abang Alam sendiri, Abang Alam mengharapkan
dikenang sebagai apa daripada komuniti buku ni? Sebagai illustrator yang macam mana dan sebagai penulis yang macam mana? Rasa tak sampai fikir macam tu. Tapi waktu awal-awal mula fikir macam nak popular. Oh, macam popular lah. Tapi macam tak nampak popular tu. Nampak popular tu. Tapi just macam seronok lah kata sharing. Sharing yang benda yang kita minat lah. Maksud nak dikenali tak pasti, mungkin siapa yang agak dapat yang kata berkait lah dengan diri kita. Faham. Kalau macam lukisan Abang macam ni je, saya pun boleh buat dah macam tu. Kot mungkin Abang Alam mungkin nak dikenali sebagai seorang pelukis buku kanak-kanak yang macam yang buat kelainan. Boleh juga. Tapi bila dah tiba dapat bestseller tu macam macam satu tekanan, tapi tekanan tu bagus kalau dapat bestseller tu. Kita ni boleh dilabelkan sebagai illustrator bestseller. Berat tu bestseller tu. Impian setiap penulis kan. Bukan senang nak dapat tu. Siap nak tanya ni berapa jumlah terjual. Alhamdulillah. Itulah dia. Sebab saya pernah rasa ulang cetak. Tapi berbeza dengan kata bestseller. Betul. Ulang cetak mungkin dalam ulang cetak boleh je kita kata dalam tempoh 3 tahun. Tapi bestseller ni maksudnya waktu tu mendapat permintaan ramai. Ni kita boleh buka cerita kejap ke? Boleh, tak ada masalah. Waktu saya pergi MPH, saya nampak ayah Pitu tu dekat rak bestseller tu. So saya tanyalah, yang rak tu untuk bestseller ke? Dekat cashier tu kata sebelah sana je bestseller. Sebelah ni dia nak tampal yang advertising iklan 20%. So saya fikir, lepas tu lah dia dapat stiker 20% kat situ. Saya cakap, ini just kadar nak discount. Promote lah. Saya tak fikir bestseller. Faham. Tiba-tiba penerbit share, bestseller. So confirm lah bestseller. Sebab dia memang kat rak bestseller tu. Maksudnya memang betul lah. Memang bestseller lah. Saya tanya, rak bestseller? Dia cakap, tak. Yang rak tu dia kata untuk promosi buku. Staff tu pun satu bagi dia tutup tak bestseller tu dengan advertising Happy H punya ahli 20%. Saya pun memang betul lah bestseller, alhamdulillah. Tapi dia okey lagi lah daripada abang ingat kan bestseller rupanya promo. Jadi promo rupanya bestseller. Lagi macam terubat. Sebab saya rasa pelik kenapa tak ayah apa itu je. Sebab ada tajuk dua lain. Betul. Itulah mula-mula saya pun terlepas pandang. Atuk apa itu? Atuk apa itu? Rupanya atuk apa itu? Nombor 1 pula tu. Mungkin sebab haiwan saya rasa. Mungkin kebau comel tu pun siapa yang baca nanti kebau comel. Saya pun nanti nak frame ke tu. Boleh. Bukannya senang dapat tu. Benda tu patut di frame kan. Dah 14 tahun start menulis pelbagai genre, tiba tengok member yang terdekat bestseller. Jealous sikit lah. Satu hari nanti. So tak terangka yang buku kanak-kanak. Betul. Mungkin itulah dia diminta saya lebihkan banyak buku kanak-kanak. Tapi sebenarnya benda ni juga mengajar kepada penulis dan pelukis kat luar sana yang perkara ni dia bukan senang. Kita masuk dalam dunia ni terus bestseller, terus famous, tak. Abang Alam sendiri 14 tahun baru dapat bestseller. Betul tak? Kadang ke zaman teknologi tu pun tak pelik tu. Kita tak tahu nak panggil tuah ke tak yang tu. Rezeki lah. Rezeki lah. Sekarang ni nanti tengoklah nanti kat pesta buku, peri-peri baru dah terjual beribu-ribu kan. Rezeki itulah. Cuma tak sangka lah. Sebab bila kita dah berumur ni, kita fokus kita punya misi. Faham. Kita jangan bersaing. Macam objektif sendirilah. Kita boleh cemburu positif lah. Sikit-sikit lah. Dia macam ni, kenapa macam ni. Kita tak boleh lah. Dorang dah ni kita kena usaha lagi lah. Dia bukan dengki yang nak jatuhkan orang. Tak ada. Dia dengki yang nak naikkan diri sendiri. Itulah. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. 14 tahun tu perjuangan bukan sekejap tu, lama tu. Bila saya kira balik. Tapi macam saya cakap tadi, 14 tahun, Abang Alam sendiri 14 tahun. Maksudnya pelukis dan penulis kat luar sana, mereka kena belajar yang bahawa perjuangan ni bukan sekejap. Dia untuk dapatkan title tu bukan mudah. Perlu berusaha keluar daripada comfort zone apa semua. Comfort zone, networking. Betul. Introvert juga, tapi belajar untuk marketing. Betul. Tapi kita pun jadi extrovert.
benda yang kita minat. Betul lah. Kita introvert benda yang kita tak minat, Hmm. tapi juga extrovert benda yang kita minat. Dapat dekat dunia yang kita minat tu memang kita automatic extrovert. Automatic. Kan? Walaupun first Kita- time jumpa tu jadi kawan tu. Kita lagi extrovert daripada extrovert sebenarnya. Dengan bidang yang kita minat. Ya betul lah. Hmm. Ada masalah pun benda tu Ada masalah. sebenarnya. Okay. Tadi kita dah mention, kita dah berborak tentang AI. Seterusnya tentang buku apa itu. Abang Alam sendiri juga ada bagi tahu yang Abang Alam ada dalam draft untuk buat novel dengan Khalid. Okay. Sekarang ni okay, macam saya tertarik dengan buku non-fiction yang Abang Alam kata tu. Buku non-fiction tu sebenarnya apa yang Abang Alam cuba sampaikan? Saya mula-mula saya macam takut lah apa. Saya tak tahu pasti apa saya nak buat. Tapi bila buku-buku Korea masuk Malaysia dan penulis semua banyak datang sini, dan kebanyakan buku mereka buku yang berkaitan dengan healing. Buku umum, healing. Buku healing. So bila saya buka buku mereka, buku mereka bukan 100% perkataan. Betul. Ada ilustrasi. Betul lah. Ilustrasi macam saya put ilustrasi boleh juga buat ni. Tapi lebih kepada saya punya scope lah. Contoh memang berkaitan dengan ID juga. ID ni ada psikologi. Contoh psychology of colour. So contoh merah. Cuba kalau rumah kita cat merah. Panas. Apa yang kita panas. Masa nak marah. Asyik nak makan. Sebab tu KFC semua warna merah. Itu dia psikologi dia. So saya kata maksudnya kita guna ilmu kita, kepakaran kita ada kat situ. So saya cuba nak relate kat situ lah. Lebih kepada kita punya dekorasi. Sebab kita pun tak adalah bukti atau pandai nak healing. Macam buku-buku yang macam buku-buku quotes macam tu lah. Yang macam dahsyat sikit lah bila kita baca falsafah. Buku falsafah. Kita tak adalah hebat macam tu. Lepas tu ada yang selit macam Islam sikit kan. Kita pun tak adalah pada macam tu. Kita buat dalam apa yang kita bakar. Bidang yang kita tahulah. Mungkin buku motivasi tu ataupun non-fiction tu Abang Alam boleh sentuh bahagian kanak-kanak. Sebab Abang Alam sendiri ada pengalaman dalam buku kanak-kanak kan. Mungkin buku parenting ke. ID pun bukan kanak juga. Macam selalu bilik lelaki selalunya kena warna biru. Bilik perempuan selalu kena warna pink. Macam tu lah. Kalau impian. Faham. Cuma itulah cabaran dia bila kita freelancer buat berbagai kerja. Kita macam banyak benda nak kena fikir. Klien lagi kan. Ada tak Betul. klien-klien yang bagi abang macam sakit hati? Bila masuk dunia freelance, bidang saya pun ID pun ada dua jenis. Orang kata client from hell, client from heaven. So memang ada. Yang heaven tu Alhamdulillah. Yang Hell tu kena terima. Astagfirullah. Kena terima. Sebab mereka klien juga Betul. dan kita dibayar. Berurusan pun secara profesional. Tak melibatkan emosi lah. Walaupun menyakitkan hati tapi profesional lah. Emosi dia kita ni selalu libatkan emosi tu bila bayaran. Itu je. Profesional kita deliver. Bila bayaran termasuk juga emosi ni. Lambat-lambat kan. Lambat pula. Lagi pula ada delay. Kang terkeluar pula surah minta hutang. Kalau orang Islam kan klien Islam. Tapi bila dunia viral sekarang, kadang klien pun takut juga. Sebab nak jaga nama. Betul. Banyak dah contoh. Tak dibayar. Kau keluar viral. Dunia social media. Social media. Seram juga. Lambat sikit viral. Hal sikit viral. Kalau viral betul okey lah. Kalau viral fitnah salah faham. Allah. Nak clearkan nama tu satu. Itulah kalau saya memang kena terima lah. Dua-dua klien tu. Walaupun kita ada hitam putih ke apa ke, tetap juga terima. Contoh dalam sebulan, komitmen Abang Alam dengan klien selalunya berapa? Maksudnya sebulan tu adakah memang setiap bulan ada klien? Saya kena cari. Saya kena cari juga. Sebagai freelancer memang kena cari. Walaupun saya tak ada komitmen banyak, tapi sekurangnya nak survive, sekurangnya setiap bulan kenalah ada klien. Sebab kita freelancer kat Malaysia ni tak sekaya overseas. Faham? Overseas freelancer dia boleh mewah. Yelah tu saya ada perasaan. Siap ada buku lagi. Kan millennial freelancer apa tak ingat tajuk saya beli pun. Bila tengok balik, tak boleh klien Malaysia. Kalau orang yang gaji pun tak dapat naik, ini kan freelancer nak minta lebih.
Kira. Tapi je sampai nak fikir nak dapatkan job daripada overseas pun dah kena bersaing dengan orang overseas. Betul. Tapi saya perasan juga macam kat social media orang macam kadang-kadang promote kelas-kelas macam template macam Abang Alam mention tadi, template Canva kan. Dia jual dekat platform-platform tertentu. Tu Abang Alam tak ada cuba? Oh, saya tak berani. Tak berani lah. Sebab dia macam ada commitment. I see. Dia bukan orang yang mereka yang sharing ni, dia sharing tunjuk yang basic. Dan apa yang cantik je, apa yang menarik je. Dia tunjuk duit semua basic lah. Apa yang ilmu yang dia kongsi basic. Tapi bila kita masuk basic tu, ada next step balik. Advance. Dan banyak. Dia tunjuk benda yang indah-indah. Yang indah je tunjuk. Bila kita masuk, tak indah. Tak indah khabar dari rupa lah. Sebab mereka cakap kongsi Canva, jual template dekat international platform. Dah international platform dah satu hal pula. Betul. Dah kena faham dah. Dah kena faham satu-satu. Punya ni sistem. Transaction ke apa semua. So saya tak ada. Saya lebih kita satu hari nanti kita akan ada kita punya sistem kita. Kalau klien ni okey. Saya bukan nak kata saya boleh pilih klien yang saya nak, tapi alhamdulillah lah saya ada return klien. Faham. Kadang Repeat customer. Kadang saya panggil royal client. Walaupun dia sebut client from hell ke client from heaven pun, kalau dah selalu dia kasih kita job, royal client. Royal client. Tak kisahlah dia hell ke heaven ke, yang penting dia repeatkan kita kan. Sebab royal client ni alhamdulillah payment lah. Payment satu lagi dia dah put trust kat kita lah. Dah betul pula. Kita deliver. Betul. Kita dunia ni kecil juga, industri kecil. Kalau kita buat salah, klien tak ada apa-apa. Tak ada apa, kita lah Dia boleh pilih lain. Lepas tu belum lagi kalau ada cerita buruk pasal kita. So sebab sabar je lah. Sebab tu sebab tak ada nak aktif. Faham. Tak ada lah. Bukan keyboard Macam AI lah. Tak ada. Bukan keyboard, maksudnya Abang Alam ni orang yang positif, bukan keyboard warrior. Bukan keyboard warrior. Semua kan. Kita siasa fasa survival. Betul. Yelah, benda ni melibatkan bila melibatkan orang luar tak mudah, tapi kita kena bersabar. So dah banyak contoh. Kita pun takut. Contoh ada seorang freelancer. Dia pula kutuk kat trend tu. Dia tak sebut klien dia, tapi orang boleh tahu. Yes. Kan dunia ni macam kecil. Kadang lagi-lagi kalau kita macam-macam bawang ke apa, kita macam warrior, kita hebat tau. Kita macam boleh kalahkan polis kita penyiasat ni kan. Betul. So semua tahu, tiba-tiba klien screenshot saman. Terus okey, tarik balik. Selamatlah tarik balik. So macam benda tu menakutkan lah. In future kalau benda tu jadi kat kita, boleh apa-apa boleh macam-macam boleh jadi. Apa yang berlaku kat klien PNC yang PNC. Jangan cerita. Betul. Walaupun kita pihak yang benar. Betul. Biasalah. Itulah dia. Realiti seorang freelancer. Bekerja dengan ramai klien apa semua. Tapi setakat ni yang mungkin menjadi isu kepada Abang Alam sendiri, payment lah. Selalunya payment lah. Pasal payment lah. Sebab freelancer ni tak ada gaji tetap. Yelah kan. Bila freelancer ni nak buat loan susah. Kan. Kadang klien bila kita dah letak agree, lagi diskaun lagi. Tak boleh buat apa. Itu je fasa survivor. Tapi alhamdulillah lah kita masih dicari. Faham, alhamdulillah. Kita mencari kerja, tapi kita masih lagi orang check kita. Sebab track record tu lah. Tu yang penting tu. Walaupun tak tunjuk portfolio selalu kan, tapi bila orang trust. Tapi Abang Alam tak ada terplan untuk macam memang aktif tunjukkan portfolio Abang Alam dekat ni? Macam mungkin buat create account khas untuk account house tak ada, tapi portfolio digital tu ada. So, bila klien minta kita kasih. Sebab tak ada nak tunjuk. Sebab tu yang bahayanya AI ni. Apa kita tunjuk dekat social media, diorang apa? Extract tu AI kan. AI kan. Itu pun aduh. Itulah isu. Tak boleh kawal. Betul. Saya faham. So saya tak adalah tunjuk saya punya ni. Kadang ni pun kadang tak tahulah kalau betul. Mungkin sebab tu juga kot ada golongan-golongan yang anti AI ni marah sangat. Mungkin sebab tu kita faham. Kita tak nak macam memihak mana-mana langsung. Cuma kita cuba untuk faham situasi lah. Kita faham sebab kita pun marah juga, tapi tak boleh kawal. Tak boleh kawal benda tu kan. Orang yang tak, orang tu beretika buat benda kita tu. Cakap apa boleh buat? Macam tu. Betul. Sebab kita tak ada kuasa. Tak ada power untuk ni. Kawal benda tu. Tak boleh kawal. Tak apalah. Orang kata benda lagi
selagi benda tu macam saya cakap tadi, selagi benda tu tak menyalahi undang-undang yang dari sudut kita. Kita tak menyusahkan orang lain. Orang marah kita tak boleh buat apa. Tahu orang macam Orang tak suka kita tak boleh buat apa. betul. Tak boleh nak memuaskan semua Semua pihak tak kan. boleh. Betul. Yang penting kalau yang klien bayar kita tu kita kena puaskan dia lah. Ya. Sebab Sebab tu saya tak berani letak apa kerja saya yang work in progress okay. dekat ni. Nanti orang luar komen. Apa? Baru ni saya baca dekat trend. Thread. Dia tunjuk AI, dia tunjuk dia punya work hasil. Ha. AI tu ramai orang suka pula. Ramai orang suka. Tapi klien punya Ya hasil. yang tu. So macam tu So, tapi siapa yang bayar dia? Siapa yang bayar dia je. Dia takkan dia nak dengar setiap komen yang suka AI tu. Betul. Sebab dia hasil dia dia buat berdasarkan compressed identity klien tu. Ya betul. AI tu sebagai tool. Dia sendiri cakap AI sebagai tool. Kadang AI ni sebab dia bijak, sebab dia kumpul semua Ya maklumat. rata-rata Kita boleh tiru dia punya template tu lah. Betul. Itulah dia. Contoh kau gambar makanan, kita ambil lah gambar makanan kita yang original, kita letaklah posisi. Memang alat. Betul. Sekadar alat yang Bukan guna 100%. bukan guna 100%. Betul. Okay Abang Lam. Tadi kita masuk balik AI tadi kan. Masuk balik AI kan. Tapi sebab saya rasa as a illustrator Abang Lam, illustrator dan pelukis penulis, memang isu AI ni sampai sekarang masih lagi non-stop. Macam tak boleh, dia is the next punya teknologi. Ya, betul. Dia dah masuk semua bidang ni. ya betul. Sebab apa yang tak guna AI? Okay, yang ramai orang bising kenapa AI ni tak buat lipat baju ke? Itu je tak ada lagi kan. Macam tu. Yang buat kerja-kerja Yang buat kita malas lah. Tapi itu yang masalahnya. Yang bila kita malas tu robot. Dah kena beli robot pula. Dah satu. Selalu robot popular vacuum tu je. Yang bulat dah. Yang bulat tu. Sekarang orang semua nak jadi macam bos kan. Tapi saya tak suka robot AI, robot yang bulat tu. Macam tak bersih je. Tu tak tahu. Tengok jenama juga. Oh ya. So itulah dia. Faham. Okay. Adakah macam sekarang ni Abang Alam aktif ke pergi ke sekolah-sekolah? Sekarang memang aktif. Ajar melukis ke atau bagi talk macam mana? Macam saya penerbit dia memang salah satu dia beritahu syarat kalau boleh pergi sekolah lah, sebab market buku kami ni Sekolah. So bila direct, so salah satu tugas dia sambil kami promote menjual buku adalah bengkel free. Faham. So bila sebab saya ada dunia-dunia, saya boleh menulis dan saya boleh melukis. So saya kongsi lah nak bengkel melukis atau bengkel menulis. Maksudnya Abang Alam pun sendiri ada buat bengkel melukis dan menulis lah. Itu penerbit punya urusan lah. Bawah penerbit lah. Bawa ejen diorang ikut negeri. Boleh tak datang sekolah-sekolah ni ajar. Okay. So Abang Alam pun okey je untuk benda tu. Salah sumber pendapatan. Salah satu benda. Kami pun dapat juga commission juga. Bukan commission. Token. Token. Bukan pergi sekolah free, kita tak ada duit minyak lagi. Cakap lagi. Penat tu. Saya respect dengan cikgu. Hari guru semalam Hari Sabtu. Bila saya pergi sekolah, saya tahu cepat penat. Yes, betul. Budak dia macam tarik kita punya Energy. drain Energy kan. Walaupun saya punya talk tu sejam lebih. Habis tu. Ya betul. Berurusan dengan budak bukan benda yang mudah. Ajar macam tu je. Kadang dia disiplin. Kadang tak disiplin pun tak kisah. Sebab kita orang luar. Betul. Tetap drain juga. Energy budak-budak yang lain. Seronok tu seronok juga sebab ia direct kita punya ni pembaca, dan saya pun dapat income lain juga. Itu tunya dah pergi sekolah-sekolah. Dan mungkin lepas ni kalau novel siap, sebab novel ni target dewasa. Mungkin ada rezeki pula pergi sekolah menengah. Betul. Sekarang ni mostly sekolah rendah lah. Sekolah rendah sebab saya buku kanak-kanak. Mungkin yang ni pula tadika ke? boleh jadi kan. Boleh school jadi. ke semua kan. Macam melukis bersama alam. Saya okey lah melukis. Sebab saya beritahu diorang saya bukan pelukis komik. Ingat saya pelukis komik? Bukan. Saya pelukis je. Untuk Abang Alam sendiri, ada ke plan nak buat bengkel khas? Memang Abang Alam yang uruskan? Tak ada. Tak ada. Tak larat. Kita ikut je. Ikut orang jemput kita bagi. Penerbit ataupun orang jemput, kita buat. Nak buat tak boleh. Faham. Okay. Sebelum kita nak mengakhiri kita punya perbualan lah podcast kita pada hari ni, saya apalah kata sedikit
harapan daripada Abang Alam untuk kepada komuniti pembaca? Saya punya ni ke? Bos lah, harapan Abang Alam kepada pembaca dan juga apa yang Abang Alam harapkan daripada pembaca. Kalau saya kedai pembaca, sekurangnya pilih yang buku yang diminati lah. Buku yang diminati, dan saya pula berharap karya saya disukai lah. Faham. Kadang bestseller tu alhamdulillah lah. Alah. Tu satu tajuk. Kita pula ada apa tajuk tu, dan ni lah, saya cuma harap disukai lah, diterima. Itu je tujuan kita kan. Kalau kita jadi penulis novel, harap disukai novel tu. Betul. Walaupun mungkin lah ada kritik sikit, kita boleh terima sebab kita pun non-perfect kan. Betul. So sama dengan buku kekanak ni. Kalau bila baca tu okey, alhamdulillah lah. Kalau ada kekurangan, boleh je beritahu. Betul. Itu je lah harapan saya. Kalau untuk pembaca tadi, sana? Pilih yang buku yang diminati lah. Maksudnya macam pilih buku ni untuk dibeli ke untuk diulas? Untuk dibeli dan diulas sebab sekarang ni trend apa panggil FOMO. FOMO, saya lupa dah perkataan penuh dia apa. Fear of missing apa? Alone. Fear of missing out. Sebab buku ni bukannya bertambah murah kan. Betul. Buku ni murah. Buku siaran itu. So sebab takut kecewa dia bila dia beli kerana FOMO, bila dia baca tak sukai, dia kritik. Betul. Review dah pula dah. Review pula buruk. Kita pula sebagai penulis tak naklah buku yang dibeli dengan hasil titik peluh duit tu kan. Bila beli tak suka. So harap beli yang buku yang disukai. Kadang ada penulis yang disukai, bagus. Bila ada penulis yang disukai, dia akan probability untuk dia beli setiap buku tu tinggi. Saya pula walaupun cakap begitu, saya takut diri saya juga. Faham. Saya ni bukan ikut FOMO. Saya takut cover cantik. Maksudnya Kita ni bidang kreatif kan. Sekarang orang semua dah promote buku, cantik-cantik covernya. Tak kisahlah AI ke ni. Kalau dah cover cantik, kita macam dia tarik perhatian. Untuk Abang Alam sendiri lah. Cover cantik. Lepas tu ada spread edges orang panggil. Dah pula trend tu kan. Cantiknya. Sekarang dah bukan spread edges tu masih lagi. Tapi sekarang saya tengok macam-macam orang kata inovasi dah kat buku. Merch tu satu. Tapi kalau dah buku lepas tu, saya pula bila pesta buku excited dia autograph. Kita pun jumpa orang excited juga jumpa minta autograph. Itulah saya. Saya bukan FOMO tapi cuma takut duit habis sebab cover cantik. Cover cantik. Betul. Cover cantik. Lepas tu kan murah. Berapa lah satu tu kan. Hard cover kan. Hard cover lagi lah. Tapi betul, nasihat Abang Alam kepada pembaca tu, jangan beli kerana FOMO. Jangan. Kalau tak, kita risau, kita kecewa. Dah keluar duit, tiba-tiba merentas dekat social media. Itu tak nak tu. Dah 2 bintang lah. Tak nak lah tu. Nama kita yang kena kan, nama kita yang terpalit. Okey lah. Cuba tengok review lah sekarang. Tengok review lain. Tanya circle-circle buku yang tanya circle-circle buku. Macam mana dengan buku ni apa semua. Kalau tak minat buku seram, jangan beli buku seram kan. Kalau tak minat buku cinta, jangan beli buku cinta. Melainkan dia follow penulis tu lah. Betul. Macam saya kan boleh berbagai genre. Novel remaja, buku kanak-kanak, misteri. Boleh, tak ada masalah. Kalau suka. Betul, tak ada masalah. Okey Abang Alam, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke Karang Craft Studio daripada Lembah Keramat. Keramat ke Lembah Keramat? Keramat. Lembah Keramat dia spesifik. Daripada Keramat datang ke sini, sudi berborak, berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dengan kami. Dan saya nak katakan kepada kita punya penonton, bagi yang ingin mengikuti kami, boleh follow dan juga subscribe social media kami di TikTok dan YouTube Karang Craft Studio. Dan kalau di YouTube grup buku Karang Craft, untuk saksikan podcast ini secara penuh. Dan tapi jangan lupa follow TikTok kami Karang Craft Studio. Like, follow, repost. yes, share. Okay, komen. Itu sahaja daripada saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Abang Alam. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam Karang Craft Studio segmen draft pertama, cerita sebelum buku. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.